Bulan Ramadan kan bulan disiplin. Tapi macam mana pula dengan aktiviti fizikal kita? Jom kita tengok macam mana nak ubah penat lelah tu jadi satu ibadah. Jawapannya, semuanya terletak pada niat. Islam galakkan kita jadi kuat, tapi untuk apa kekuatan tu? Maksudnya, kekuatan yang kita guna untuk taat pada Allah, itulah yang terbaik. Kalau niat kita bersukan untuk sihat, agar senang beribadah, automatik jadi ibadah. Tapi, kalau niat nak menunjuk-nunjuk, hilanglah pahalanya. Jadi, betulkan niat dulu, okey? Okey, nak tukar sukan jadi ibadah, ada 3 syarat penting yang kena ikut. Yang pertama, jaga aurat. Tak ada anasannya walaupun tengah bersukan. Kedua, jaga pergaulan. Elakkan sembang-sembang kosong atau apa-apa yang melalaikan. Kena disiplin. Dan yang paling penting, ketiga, jaga ibadah. Solat dan tarawih nombor 1, sukan kemudian. Kan tepat sekali. Ramadan ni bulan untuk tingkatkan takwa, bukan stamina semata-mata. Bila 3 syarat ni dah cukup, barulah setiap titis peluh tu dikira pahala. Jadi, jom kita amalkan doa ni. Minta kekuatan darinya untuk berbakti kepadanya. Jadi, macam mana? Dah sedia nak tukar setiap peluh anda menjadi ibadah Ramadan ni?